Ramai rasa zaman sekarang kita dah bebas. Ada gaji, ada internet, ada pilihan. Tapi realitinya, majoriti hidup dalam sistem hutang paling terancang dalam sejarah manusia. Dulu hutang dicatat atas tanah liat. Hari ini, satu klik je kat apps bank. Loan rumah, loan kereta, kad kredit, personal loan, semua nampak lawa, packaging cantik. Tapi dalam tetap sama. Sistem cipta ilusi kemudahan untuk ikat kau selama mungkin. Syarikat panggil flexible payment. Bank kata kemudahan pinjaman. Tapi semua jalan cerita tetap ending sama. Kau bayar lebih banyak dari apa kau dapat. Bila kau bayar sikit-sikit bertahun-tahun, kau tak rasa beban. Tapi in real, kau kerja keras bertahun hanya untuk settle interest, bukan principal. Sejarah tunjuk, nak lepas dari jadi hamba duit, kau kena faham 3 benda. 1. Beza aset dengan liability. 2. Faham macam mana sistem kewangan dan inflasi makan saving kau hidup-hidup. 3. Fokus bina benda yang bagi cash flow masuk. Bukan yang keluar duit tiap bulan. Orang zaman dulu yang survive bukan sebab mereka power, tapi sebab mereka cepat faham sistem, cepat adjust. Dunia takkan ubah sistem untuk kita. Kita kena ubah cara kita main dalam sistem. Kalau kau faham benda ni awal, kau takkan lari kejar duit. Kau buat duit kejar kau. Dunia akan terus pusing macam biasa. Tapi pilihan untuk jadi bebas tetap ada kalau kau berani pilih jalan yang lain dari majoriti.